Tanyalah mana-mana business owner sekalipun, mereka mesti mengidam-idamkan nak capai RM100,000 sebulan jika belum capai lagi. Kalau anda dah memang capai dan even lebih dari situ, tahniah diucapkan. Okey, dan video ni khas untuk mereka yang belum lagi mencapai RM100,000 sebulan dan saya letakkan tajuk, apakah combo digital marketing untuk grow bisnes anda sampai RM100,000 sebulan dan ke atas. So, dalam video ni saya nak kongsikan yang pertama ialah apakah framework general yang saya gunakan untuk kita melihat bisnes ini secara overview, and then saya akan share apakah jenis-jenis digital marketing yang anda boleh lakukan untuk capai RM100,000 sebulan, dan yang ketiga, apakah sebenarnya end goal ataupun long term goals untuk bisnes anda. In case kalau anda tak kenal saya lagi, hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Al-Farabi Sharif. Saya pernah bina 7-figure digital marketing agency di mana kami pernah menguruskan RM25 juta lebih kempen-kempen marketing dan bantu scale bisnes klien-klien kami ke arah 5, 6 ke 7 angka sebulan. Jadi berbekalkan 10 tahun pengalaman saya dalam bidang marketing, jadi saya banyak berkongsikan tentang pengalaman, ilmu saya dan pendapat saya lah tentang marketing ini yang saya kongsikan percuma dalam farabi.my dan juga channel YouTube saya Al-Farabi Sharif. Dan jika anda belum subscribe lagi, kenapa anda belum subscribe? Okay, just klik butang subscribe dan pastikan anda tekan bell notification itu on supaya anda tak terlepas. So, pertama sekali saya nak kongsikan apakah framework yang saya guna. So, saya banyak menggunakan framework start, leverage dan scale sebab bagi saya ini adalah apa yang saya dapati apabila saya dah go through pelbagai jenis business dalam 10 tahun ini. And then even dalam saya punya website pun saya memang letakkan start, leverage dan scale ini adalah sebagai framework utama. Saya dah berkongsi dengan lebih detail, even 2 video saya berkongsikan tentang start, leverage dan scale dalam channel YouTube saya. Anda boleh klik link yang ada dekat description ataupun di hujung video nanti saya akan suggest anda tonton. Tetapi secara ringkasnya, fasa start, semua orang kena bermula dengan start. Mana-mana business owner pun bermula dengan start. Tapi start ni biarlah start dengan cara yang lebih proper lah. Maksudnya fasa start ni kita fokus kita adalah nak kenal apakah benchmark dan metrik yang kita patut fokus. Dan apa yang kita patut fokus sebenarnya? Itu saya akan ceritakan dalam part yang ketiga. Part 1 adalah framework, part kedua apakah digital marketing combo, dan ketiga apakah end goal lah. So kat situ anda akan nampak the relation. So masa kita nak mula ni, kita nak fokus terus end goal kita apa, long term goal kita apa, and then kita nak cuba cari apakah benchmark dan metrik yang kita patut capai, apakah angka-angka yang kita patut capai. Kat sini adalah fasa kita nak figuring out apakah cara yang okey dan bagus untuk kita bermula. Juga di dalam start kita nak cuba record standard operating procedure SOP supaya kita dah terbiasa daripada awal untuk kita merekod, termasuklah merekod berapakah jumlah jualan, spending. So awal-awal kita nak disiplinkan diri supaya nanti kita dah terbiasa. Fasa kedua pula iaitu leverage, kita nak rekod, improve dan capai setiap benchmark metrik. So leverage ni kita lebih kepada kita nak figuring out apakah method yang terbaik untuk capai setiap benchmark. Contohnya dalam marketing, apakah method yang terbaik dalam fasa sekarang? Adakah free cost marketing? Adakah iklan berbayar? Iklan berbayar pula banyak pula jenis. Adakah iklan yang macam ni? Adakah iklan yang macam tu? Organic content, kita nak fokus kepada platform yang mana? So dalam fasa leverage ni adalah fasa untuk kita figuring it out. Detail kat sini saya ambil daripada video cerita yang sangat detail tentang start, leverage dan scale. Anda boleh tonton nanti. Cuma apa yang dapat patut faham, lepas anda dah bermula, anda nak cuba figuring out apakah method yang terbaik. Contohnya Facebook ke Google Ads yang lebih bagus ataupun TikTok Ads. So bila kita dah cuba mana yang lagi okey, baru kita scale. Fasa ketiga adalah scale. Kita nak amplify lagi kuantiti dan kualiti goal yang ada di fasa leverage. Kebanyakan business owner yang buat silap adalah apabila dia baru je nak bermula, dia terus scale. Dia tak nak leverage dulu. Contohnya lah dia baru bermula, tiba-tiba dia rasa dengan dia buat sistem agent itu, dia akan dapat banyak. So dia pun scale terus. Scale tu maksudnya kita terus buat sistem yang mahal-mahal untuk menarik orang. Kita buat satu kempen yang besar-besaran. Dia tak test lagi adakah sistem agent itu dah ada sistem ke, dah ada cara yang terbaik ke untuk merekrut, untuk kita train. Bila dah ada benda tu, itulah maksudnya kita nak cuba figure it out dalam fasa leverage. Semua dah cantik, dah ada flow yang telah proven, barulah scale. Keyword dia ni, sebelum anda scale, anda kena make sure benda tu proven dahulu. So itulah salah satu contoh lah. Detail lebih lanjut saya cadangkan anda tonton video tentang start, leverage dan scale. Apakah pula jenis marketing yang anda boleh buat? InsyaAllah lah cukup untuk anda capai RM100,000 sebulan. Saya akan kongsikan 5, kadang-kadang 2 ataupun 3 dari situ pun dah cukup untuk anda capai RM100,000 sebulan. Apatah lagi anda aplikasikan 5-5. Dan apakah combo tersebut? Saya ambil daripada salah satu topik konten saya iaitu 4 layers of marketing campaign. Anda
boleh tonton juga video itu di bawah nanti, dan saya akan suggestkan di hujung video. Secara ringkasnya, 4 layers of marketing campaign saya menceritakan tentang layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, jenis-jenis marketing yang anda boleh buat, tapi anda kena bermula dengan layer 1 dahulu. So layer 1 saja kalau anda buat secara proper, 100,000 sebulan itu insya-Allah boleh dicapai. Apakah contoh-contoh marketing dalam layer 1? Saya namakan layer 1 itu adalah layer evergreen, iaitu campaign evergreen. Yang pertama adalah iklan berbayar. PPC ni adalah pay per click, Google Ads, dan gabungan juga dengan paid advertising, iklan berbayar seperti Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, IG Ads, even Twitter Ads, dan semualah iklan berbayar. Dan juga SEM, iaitu Search Engine Marketing, seperti SEO, Search Engine Optimization, iaitu bila orang mencari dekat online, sama ada di Google ke di TikTok ke, dia dapat menjumpai anda. Pada zaman 2015, 17 sampai 2019, kadang kita run iklan berbayar Facebook saja kan, gabung dengan team sale apa ke, ataupun bawa ke website sales page pun dah cukup mudah untuk nak capai 100,000 sebulan dan lebih sebenarnya. Daripada 2018 saya ada satu bantu klien tu kan, dia jual gadget secara online sahaja, and then memang sales dia 200 ke 300,000 hanya dengan iklan dan team sale. Itu dulu. Tapi sekarang ni kalau anda tak kombokan iklan berbayar anda dengan content marketing, ataupun anda hanya buat content marketing saja, organic reach, organic content, social media posting saja, anda tak gabungkan dengan PPC ataupun iklan berbayar, memang agak mencabar lah, susah lah. At least lah bagi saya dua ni adalah combo yang paling penting. Dua combo ni, tumbuk dengan tendang. Contohlah kan, content marketing, social media post, especially sekarang ni semua platform social media berlumba-lumba untuk encourage anda untuk buat content. Kat sini fokus untuk cara nak buat content marketing dan social media posting yang memudahkan. Saya juga ada kongsikan macam mana nak susun jadual content creator untuk pastikan tidak terlepas pun satu hari at least satu post. Okay, ada juga dalam channel YouTube saya, anda boleh tengok, dan juga konten di farabi.my. Yang ketiga adalah broadcast. Ini tak masuk email, WhatsApp ke, Telegram ke. Bermaksud kat sini apa? Kita nak broadcast apa? Kita maksudnya kat sini kita nak follow up. Kita nak follow up balik prospek yang belum beli dan yang dah beli. Untuk apa? Untuk beli lagi. Yang belum beli untuk beli. Yang dah beli untuk beli lagi. Kita boleh WhatsApp mereka, blast WhatsApp mereka secara mingguan ke, setiap 2 minggu ke, ataupun setiap sebulan ke, untuk ajak mereka beli lagi. Okay, ataupun untuk engage, untuk improve kita punya relationship dengan pembeli. So itu adalah broadcast. So kebanyakan bisnes terlepas pandang ataupun tak dapat nak buat fokus dengan broadcast. Bahkan apa? Hanya fokus dua ini sahaja. Cuba untuk kita integrate pula dengan combo yang ketiga, iaitu broadcast, email, WhatsApp dan Telegram. Contoh platform. Boleh juga SMS. Okay, yang keempat adalah combo dengan influencer marketing. Anggaplah kalau anda buat iklan berbayar, spend beribu-ribu, 5,000, 10,000, saya cadangkanlah at least lah, mungkin daripada beribu-ribu tu ada 300 ke, 400 ke, 500 ke untuk anda sumbang kepada influencer marketing. Lagi banyak lagi bagus. Sebab apa? Sebab influencer marketing ni kalau kita reach mereka secara manual tanpa menggunakan agensi, agak mencabar. Kita kena contact banyak, kena DM banyak, daripada mungkin daripada 100 tu yang mungkin dapat reply 20, yang mungkin jadi 10. 10 ni pula mungkin lagi 3 bulan. So at least kita nak spend time untuk setiap bulan adalah mungkin 1, 2, 3 influencer yang kita boleh dapat videonya. Untuk apa? Untuk bantu balik, sumbang balik menjadi marketing material untuk kita letak dekat combo A dan juga combo B. So daripada video influencer tu kita nak run iklan, kita nak juga post dekat content social media marketing kita dan juga dekat dia punya profile. Influencer marketing ni juga kita boleh broadcast pula. Okay, ada video terbaru, ada content terbaru tentang video influencer yang tengah promote barang yang kita nak jual tersebut. So itu adalah influencer marketing. Dan juga combo yang terakhir pada pendapat saya juga yang kita perlu buat adalah combo live. Live kat sini boleh jadi TikTok live, boleh jadi anda buat kelas webinar secara online, boleh jadi anda buat secara Zoom. Okay, mungkin contohlah anda kumpul anda punya prospek masuk dalam grup WhatsApp, dan juga anda buat presentation, anda pitch secara online guna Google Meet ke, guna Zoom ke, okay, ataupun anda buat live ke, anda share TikTok live tu dekat link dekat dalam grup tu juga balik. So ada pelbagai cara. Okay, untuk audiens yang agak warga emas ke berumur, mungkin ada guna juga YouTube live. Okay, yang penting live lah. Waktu 2018-19 dulu saya buat ada seorang founder ni dulu Facebook group, boleh buat Facebook live. At least lah seminggu 2 minggu dia boleh buat Facebook live dalam grup tersebut. Untuk apa? Untuk bertanya, untuk menjawab soalan ke, dan juga untuk engage dengan pembeli. So memang benda ni adalah evergreen dan memang boleh dibuat sekarang dan bila masa dan akan datang pun kena ada 5-5 ini untuk lagi powerful. Kalau anda buat 2 pun sahaja dah cukup okey, tetapi untuk mencapai dengan target 100,000 sebulan, cuba figure out macam mana nak leverage kan untuk iklan berbayar ni dapat tune sampai cantik. Content marketing dapat tune sampai cantik. Broadcast, influencer, live, macam mana kita
kita nak dapatkan tu sampai cantik. Dan ada pelbagai guru-guru dekat luar sana yang buat courses lah, yang buat seminar lah untuk ajar semua tu. Bagi saya, join, pergi belajar. Cuma kat tu mungkinlah ada upsell dia semua tu, dan mungkin agak mencabar lah untuk dapatkan guidance yang bersesuaian dengan anda punya fasa sekarang ni. Sebab kan lain orang lain dia punya background bisnes sekarang, lain orang lain dia punya fasa bisnes dia sekarang. Anda mungkin ada cabaran anda sendiri, ada goal anda sendiri, so agak customize. Sebab itulah sebenarnya saya nak beritahu juga yang saya baru sahaja launch satu program coaching bersama dengan saya, di mana saya akan ceritakan dengan lebih detail di hujung video nanti. Tetapi roughly bila anda coaching bersama saya akan bantu anda insya-Allah untuk capai bisnes anda ke arah 6 ke 7 angka, mungkin dengan go through 5 benda ni, ataupun ada benda-benda lain yang bersesuaian dengan anda punya bisnes. Takkanlah tiba-tiba nak buat 5 sekaligus. Semua benda ni kena berfasa. Mula yang mana, nak mula macam mana, itu apa yang saya akan bantu dengan peserta yang ambil coaching dengan saya. So itu saya akan ceritakan nanti di hujung video. Kita akan go through kepada part yang ketiga. Okey, sekarang ni anda dah tahu apakah combo-combo digital marketing. Ada combo A, combo B, combo C, combo D, combo E. Anda buat 5 combo ni dah jadi macam combo super saya. Part yang ketiga, saya nak ceritakan apakah long term goal strategi yang anda patut capai daripada awal-awal ni. Jangan anda buat bisnes sebabkan apa, sekadar nak bayar kos gaji ke expenses bulanan. Benda tu okey lah. Tapi long term dia apa? Yang pertama adalah untuk nak dapatkan buyers yang makin lama makin bertambah. Targetlah, kalau anda baru bermula, 100 first buyer, and then 1000 pula first buyer. Dan ni juga saya memang ada share dalam video saya yang dalam start leverage dan scale tu. And then long term goal strategis yang kedua adalah untuk meningkatkan lifetime value of a customer. Senang kata, sepanjang mereka hidup, berapa banyak mereka akan spend duit dengan anda untuk beli produk-produk anda. So mungkin bukan produk A saja, ada produk B, ada produk C, dan juga ada juga produk orang lain yang anda jualkan, anda dapatkan commission, anda JV. Dan juga kita nak mereka membeli lagi. Tak nak buat bisnes touch and go. Lepas beli, bye-bye. Kita nak ada kempen-kempen yang buatkan mereka boleh beli lagi. Sebab itulah kena ada combo C tadi, database, untuk kita follow up balik pembeli-pembeli yang dah beli. Semua tu untuk buat apa? Untuk kita jadikan kita punya pembeli ni sebagai raving fan, kipas susah mati, orang yang memang menyokong perjuangan dan bisnes kita. Ada juga di antara raving fan ni bukan dalam kategori pembeli. Sebab apa? Mereka tak perlukan produk kita pun, tetapi mereka suka dengan konten kita, mereka suka dengan live kita, dengan approach kita, dengan iklan kita, dan mereka menyokong apa yang kita buat. Contohlah, anda mungkin tak makan pedas, anda tak beli pun sambal Khairul Amin, tapi anda suka dengan dia, anda suka tonton dia, anda sokong dia, anda support dia. Contoh, itulah contoh raving fan. Dan semua ni, tiga-tiga ni memang boleh dicapai apabila anda gunakan 5 combo ini secara berstruktur dan bersistem. Kalau anda belum lagi capai 100 raving fan, capaikan dulu target 100 raving fan, kalau tak 1000 raving fans. Alright, so itu saja tajuk tentang digital combo, iaitu 5 combo tersebut. Anda kena mahirkan, anda boleh buat terus. Anda boleh cari menu guru untuk belajar sikit demi sikit, dan anda juga aplikasikan sendiri. Tapi apa yang saya offer kat sini adalah satu program yang anda dapat direct access to me. Anda dapat personalize dan juga customize guidance yang saya buat khas untuk anda. Maksudnya apa? Kita akan bina roadmap anda untuk mencapai bisnes ke 6 ke 7 angka. Program ni saya namakan dia Marketing to Millions Club, M2M Club. Okay, di mana kat sini saya akan membantu anda untuk kita duduk bersama, and then kita cuba bina roadmap, and then saya akan coach anda untuk anda take step by step. So kat sini saya tak janjikan bulan dan bintang, dalam 3 bulan anda akan jadi jutawan ke. Saya lebih kepada benda yang praktikal dan relevan. So semua detail ini anda boleh dapatkan di link yang ada di bawah. Dan satu je saya cakap, sebabkan benda ni menggunakan masa saya, dan masa saya agak limited, saya pun ada banyak lagi kerja nak buat, jadi sangat-sangat limited slot dan spot. So kalau anda tak nak terlepas, anda boleh dapatkan info terus, ada link dekat bawah. So itu saja daripada saya, dan saya saja untuk anda tonton 2 video yang penting di mana saya ceritakan detail framework start, leverage dan scale. Mungkin anda boleh klik link di sini, dan juga tentang video penuh lah tentang 4 layers of marketing campaign, layer 1 sampai layer 2, layer 3, layer 4. Anda boleh klik di sini. Jumpa anda dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.